Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashraf ingin menyampaikan satu pesanan penting kepada semua rakan. Di sekolah ini, kita datang daripada pelbagai kaum, budaya dan latar belakang. Ada yang berbahasa berbeza, ada yang beragama lain daripada kita dan ada yang mempunyai cara hidup yang tidak sama seperti kita. Tetapi semua itu bukan penghalang untuk kita membina persahabatan yang ikhlas. Kita mesti belajar untuk bersahabat dengan semua orang tanpa mengira kaum. Apabila kita memilih untuk menghormati dan menerima perbezaan, kita sebenarnya sedang membuka pintu kepada dunia yang lebih damai. Kita belajar memahami antara satu sama lain, kita belajar berkongsi dan kita belajar menjadi manusia yang lebih baik. Bayangkan sekolah kita apabila semua orang saling menghargai. Tiada pergaduhan, tiada perbalahan, hanya sokongan, keceriaan dan kerjasama. Itulah suasana yang kita mahukan. Itulah masa depan yang kita bina bersama. Rakan-rakan, hidup ini terlalu singkat untuk bermusuhan. Jadi marilah kita jadikan diri kita sebagai sahabat kepada semua, bukan hanya kepada yang sama seperti kita, tetapi kepada semua yang berbeza kerana di situlah kekuatan sebenar kita. Jom kita jadi generasi yang bersatu hati, yang menghormati perbezaan dan yang menjadikan persahabatan sebagai jambatan perpaduan. Terima kasih.